Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Iman Wajiha binti Rusaidi, wartawan Cilik TV PSS Semurni, melaporkan secara langsung daripada SMK Sungai Sakmurni. Hari ini, suasana di sekolah kita cukup luar biasa dengan kehadiran para pakar, para mahasiswa daripada Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah sempena dengan program Pintar STEM 2026. Program ini bukan sahaja satu kempen ataupun satu pameran, tapi untuk mendedahkan teknologi masa hadapan kepada semua warga sekolah. Jom kita saksikan aktiviti-aktiviti menarik yang dianjurkan oleh mereka. Kini kami bersama Encik Iman, penyelaras Pintar Negeri Pahang. Encik, boleh saya bertanya soalan? Boleh. Pada pendapat Encik, bagaimanakah cara untuk menarik minat pelajar dalam STEM dan memastikan aktiviti-aktiviti STEM kekal menarik dan interaktif? Okey, baik. Pada pendapat saya, in order untuk kita menarik minat pelajar dalam STEM ni, penting untuk pelajar ni diberikan pendedahan awal, terutamanya melalui program-program di peringkat sekolah lah. Okay. Jadi apabila mereka mendapat pendedahan awal, mereka secara tak langsung lebih mengenali STEM ni dalam kehidupan lah. Okay. Aplikasi STEM dalam kehidupan tu sebenarnya. Okay. Jadi untuk macam mana untuk memastikan STEM ni lebih interaktif. Okay. Jadi yang sebenarnya ada dua, pada pendapat saya ada dua. Yang pertama, aktiviti STEM tu perlulah hands on. Okay. Sebagai contoh, belajar mengenai drone, mereka kena terbangkan sendiri drone tu. Okay. Dan yang kedua, mungkin kalau ada challenge based punya aktiviti lah. Okay, contoh dia orang kena lumba drone ke atau lalu halangan ke. Jadi cara-cara begini lah sebenarnya yang dapat memastikan aktiviti STEM ni dia lebih interaktif dan mencabar lah. Okey, jawapan yang bagus. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama kami hari ini. Baik, sama-sama. Kini kami bersama Encik Farid, Ketua Penyelaras Pintar. Encik Farid, boleh saya tanya soalan? Boleh. Pada pendapat Encik, adakah program ini dapat mendorong murid untuk menceburi bidang STEM? Pada pendapat saya, di sekolah belajar tentang foundation. Maksudnya ada ICT, ada robotik dan sebagainya. Jadi dengan program Pintar, pelajar dapat didedahkan dengan apa kesinambungan selepas itu, apa bidang-bidang yang mereka boleh ceburi. Sebagai contoh, Pintar bawakan salah satu modulnya adalah AI, Artificial Intelligence. So daripada sini, pelajar dapat didedahkan tentang apa potensi AI, macam mana cara nak menggunakan AI. Jadi mereka dapat gunakan foundation yang mereka belajar di sekolah, basic-basic yang mereka belajar di sekolah, dan mereka gunakan dalam modul AI. Dan AI tu boleh dijadikan salah satu, orang kata, bidang yang mereka akan ceburi dalam masa akan datang. Mungkin di peringkat universiti, mungkin di peringkat tingkatan 4 dan sebagainya. Begitu. Jawapan yang menarik. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama kami hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga telah menyambut Pintar ke sekolah. Terima kasih.